Hai, saya dah lama teringin nak makan bubur sumsum. Cari tak jumpa kedai yang jualnya. Jadi hari ni saya decide nak buat sendiri. Jom teman saya buat bubur sumsum hari ni. Langkah pertama, kita sukat suku cawan tepung beras. Kemudian kita masukkan ke dalam periuk. Tambahkan pula 1 sudu kecil tepung jagung, setengah sudu kecil garam. Kemudian kita gaul rata dan buat lubang di tengah. Kemudian kita masukkan sedikit pewarna hijau untuk naikkan seri. Setelah itu kita masukkan suku cawan santan kotak, 1 cawan air yang kita masukkan sedikit dahulu. Kemudian kita kacau sehingga rata tanpa ada sebarang bintilan. Setelah itu, bolehlah kita tambah baki air tadi dan kacau sedikit sebelum kita memasaknya. Untuk masak kanji bubur sumsum ni, kita perlu onkan api yang paling perlahan dan kita perlu sentiasa kacau dia untuk mengelakkan gumpalan. Bancuhan dah menjadi semakin pekat, so maksudnya dah nak siap ni. Teruskan mengacau, so dah ada tanda letup tu, tutupkan api. Alihkan ke dalam bekas yang lain dan kita biarkan ia sejuk di room temperature. Selepas itu boleh kita sejukkan dalam peti ais. Sementara itu kita buat air gula. Masukkan suku cawan gula merah, setengah sudu kecil gula pasir, 1 helai daun pandan dan 3/4 cawan air. Kita masak sehingga gulanya larut dan mendidih. Kemudian bolehlah kita tutup api, biarkan ia sejuk di room temperature. Kemudian simpan dalam peti ais. Sekarang bolehlah kita hidangkan bubur sumsum kita. Cedokkan kanji bubur sumsum itu dan letakkan ke dalam pinggan. Dan siramkan air gula di atasnya mengikut tahap kemanisan yang kita suka. Saya harap anda akan mencuba resipi bubur sumsum yang ringkas ini. Sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.